Selangor akan mengembangkan sayap ekonominya ke dalam sektor rel dan sains hayat sebagai bidang pertumbuhan baharu seterusnya. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata kedua-dua sektor ini penting untuk pertumbuhan jangka panjang Selangor dan bahawa negeri ini tidak boleh berasa selesa dengan pencapaian lalu. Moving forward, we intended to move open new front in the rail and life sciences sector. With these two areas of Selangor has to focus on to increase the use of public transportation among our people and prepare to live as an aging society. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama ketika Majlis Perasmian Sidang Kemuncak Perniagaan Antarabangsa Selangor SIBS 2025 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur hari ini. Amiruddin turut menegaskan bahawa Selangor perlu terus meneroka bidang baharu yang mampu menjamin kemampanan ekonomi negeri. Beliau berkata hala tuju Selangor kekal berasaskan pembangunan ekonomi berteknologi tinggi yang kini digerakkan melalui projek utama seperti Taman Reka Bentuk Litar Bersepadu IC dan Taman Aero Selangor yang akan dibangunkan berhampiran lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA.